mana? Kat rumah lah. So sebenarnya okey je. Reply chat okey. Baik ni cakap macam tu. Orang lain semua macam reply lah. You gini anak ke comel? Memang lagi anak comel. Tapi dalam kamera tak nampak kot. Gigi I yang satu ni dia macam panjang sikit ke bawah. Faham tak? I tak nak explain macam mana. Doktor cakap tak boleh buat apa gigi yang ke bawah ni. Just boleh samakan lah. Just try pakai veneer. Tak nak. Veneer satu a bit pricey. And then second sebenarnya tak nak lah. Tak berminat actually. Saya pakai je lah braces lagi sekali. Masa first tu, tapi rasa kali ni this time kalau I pakai tak lama sebab sikit je kan. Ni. Tapi kan that makes you special lah kan, Arnab. Tapi bagilah sama. Saya ingat. Dia dah gerak sikit. Whatever lah. Next week I dah kena scaling apa semua. Buat acuan. So next month aku pakai braces again. I tak kisah dah sebab I dah pernah pakai. I dah pernah pakai 3 tahun lebih. Dah dekat 4 tahun dah I pakai. So I dah tahu dah rasa sakit dia macam mana. So okay je. Cuma last time my parents lah yang bayarkan everything. Because I kan student lagi masa tu. Right now I dah kerja. So let me pay for myself. For myself. I tak makeup pun I pakai concealer je. Korang tak lah tapping. Hatiku hanyalah mainanmu. Weh, I ada kerja sebenarnya. You stay sendiri ke? No, I stay with my parents. But I pay braces for myself lah. Sebab I yang nak. Gerak kan. Macam annoying tu. Gigi I sumpah. Garnak. Judge diri sendiri. Tapi I comel je. Garnak pun. Tapi yang satu ni like obvious. Nak yang perfect je kan. Manusia you. It's okay. Sekejap. Actually, I ada kerja nak buat sebenarnya. Kalau tapping boleh. Hari ni I makan nasi sekali je tapi sikit. Lepas tu pagi I dah makan burger McD. Sumpah tak ada selera nak makan apa-apa. Thank you follow. Hari ni tercomel lah. Kenapa ya? Tak makeup pun. Lah aku puji diri sendiri no. Thank you follow. Siapa nak subscribe I, you boleh DM okay. Sebab lah aku tu buka beg kuning kat sini. I tak boleh nak buat TikTok punya ni guys. Subscribe. I kena tunggu. Maybe dalam minggu ni or next week baru boleh aktif balik I punya subscribe dekat TikTok. Tapi macam mana pun lain. So, kalau nak subscribe juga boleh DM I. I give special for you. Mampus. Ni mampus namanya. Sambil-sambil tu I kena buat kerja kejap. So kalau nak komen apa-apa, komen je, okay?
you subscribe, you can see more. Tu je memang aku cakap. Sekejap I kena warning kau dalam ni. Harimau bintang. Ni leopard tau, bukan harimau bintang. Gedi. Sekejap I kena multitasking. Full dress ke? Tak, ni top. Kalau nak suruh I tunjuk outfit I, bagi gift dulu. Nyala Jess. Don't forget to subscribe me guys. I buat last sekejap je tau sebab malam ni I ada mood nak on dekat lagi satu app. So, yep. If you want to see more, you can subscribe me there. Hari ni ada mood sikit nak share something kan. Of course. It depends on you lah. Korang kenalah subscribe baru korang tahu. No. Sekejap tau. I kena layan 2 phone. Subscriber happy sangat. See, I told you guys. Lah gelak gedik. Macam mana you kena DM I and then you cakap you nak join, subscribe. Sini kambing. Okay, cuba borak benda lain. Tolong tapping please. Apa 489 ni? Sebab confirm tak nyesal. I ingat 67 tadi. Sekejap, kata mata. 14 hari bulan. Esok 14 hari bulan kan? Is it? Please jawab. 19. You main-main tau. You main-main I block tau, sumpah. Ni baran. Tak boleh tanya korang, aku boleh tengok kat sini. Esok 14 tau. Aku block kau. Kau main-main. Aku tak suka orang main-main ni. Aku je boleh main. One K like dapat apa? 1K je, B. More than that lah. Please. Hi, cik.
Oh, ingat aku buat apa pula check kat sini kan. Subscribe dekat boleh DM I, nanti I reply. Nak tengok full outfit. Bagilah topi satu dulu, baru I tunjuk outfit I. Sekejap. I punya apa? Pinggang sakit lah. Thank you lah. Outfit I biasa je, makanlah ubat. Kenapa I batuk I'm getting better lah. Alhamdulillah. Sebab kan demam hari tu 3 hari. Pasal makan Panadol. Ni dah okey sikit lah. Tapi suara I dah lain. Asal ni. Baguslah you. Itu biasa. Mudah-mudah ni normal kan. This normal. Thank you. Hai Amo Jepun. Teruskan pakai moisturizer dan sunscreen ya. Lu dekat US ke? Kenapa? US tak malam tau. US sekarang pukul 9 pagi tau. Yelah, aku nak tengok yang ni lah. Sekejap korang, lagi 30 chat kena reply baru boleh layan korang. Siapa okay? Korang komen je. I akan multitasking walaupun I tak boleh multitasking. Tapi I will try my best for you guys. I letak kat sini. So, siapa yang nak subscribe can DM me. Comment. Tak ada. Mana boleh. You kena subscribe. I rasa nak buat live kat sana. Sebab Zainab hari ni ada mood kan. So macam mana? You want to join it or not? Ni ikut mood I lah. Jom. Tak bersin. Semalam korang tengok tak Justin Bieber punya tu. Happy sangat ni. Happy kan? Padahal I pun lepas nangis pagi tadi. Literally pagi-pagi. Tak tahulah kenapa. I nangis pasal alasan yang macam sangat. Tak. Faham tak dia? You faham kita buat pasal Justin Bieber. Lah happy. Tak. You tahu tak dia? I macam sedih pula. I taklah minat sangat macam. Minat nak mampus tak dia lah macam tu. I just like minat je lah macam tu kan. You tahu tak dia pun nampak happy je perform.
You kena DM tau nak subscribe. Dia tak lah, bagi I dia happy sikit tapi macam sedih. Lepas tu kan tak kali Justin Bieber tu buat konsert je ke apa, mesti orang libatkan dengan Selena tu. Can you guys just move on? Tu ke ex dia. I rasa dia dah tak ada perasaan dah dengan Selena tu. Orang sibuk tu cakap Selena tu. Thank you. Tu ex dia. Dia dah happy, dah bahagia dah. Tapi bini dia tu lambat kan pregnant. Like diorang dah kahwin macam 6 tahun baru dapat anak. Macam tu. Maybe diorang rancang kot, I rasa. Rancang untuk ada baby. Sebab Hailey tu kan model. So yeah. Sekejap tau, I kena layan ni sekejap. Nanti layan korang. Muka berfikir kan. You mix Mix apa? Cuba teka. Cancel. Help. Kau pergilah chat GPT, kau tak faham. Penat lah. Hi. Mix race ke? No. I Kelantan tau. Percaya tak? Kita Kelantan tau. Okay, kali ni. Hi, DM. Okay, I will reply your DM. Siapa yang DM sabar I akan reply nanti. Kuat ni. Sabar lagi garnap ni. I akan ke belakang lagi garnap I ni. Tapi comel je. Tapi tak boleh insecure. Sebab kat insecure, I sanggup melabur kat duit I 2,000 lebih. Okay, nanti I check, okay? Sebab kita tak melayang. Cantik baju. Keselah. Jadi, nanti I reply, okay? Sabar, okay? Thank you. Sekejap bagi lain ni pula. Dah. Ina. Nampak je macam ni ganas. Janganlah kanta kan. Nampak je dia manja-manja. Tapi tak tau. Innocent kan. Sekejap lagi ni pula. Dah diam. Diam. Kadang-kadang yang manja tu paling girl. I mau suka leopard tengok tu. Leopard. I punya slipper leopard. I lain sini pula sambung kerja. Okay. Macam ni tahu tengah buat kerja dengar I cakap.
Sabar, okay, sabar tau. Siapa tak sabar sikit? Sabar. I akan layan sini sekejap, layan korang sekejap. Sabar, okay? Okay dah, apa? Buka Netflix. Lepas tu, kalau I tengok Netflix, macam mana I nak layan korang? I reply selalu cakap ni. Yes, I do. Sabar lagi. Ya Allah, tak gerak doh. Sumpah tak gerak. Sekejap. Rawr. Sekejap akan buat lagu, okay? Korang stay je dalam ni. Macam leopard. Leopard. Kenapa awak samakan dengan leopard? Jangan korang tau. I ni lah kuat merajuk. Boleh cik. Nak panjang? Boleh. Sorry, terbagi tahu. Kan kitty tapi garang. Mana ada gayang? Tak. I tak beritahu lah I kerja apa. Tapi I kerja, I beritahu lah I kerja klinik. Nak rawatan yang macam ni? Boleh. Sekejap korang. Baguslah tu. Bapak kau klinik. Kena separate dengan aku dah. Weh, kalau aku cleaning, aku rasa orang yang cleaning aku. Kerja apa? Klinik. Sabuk pala Wayak-wayak klinik. Okay, cleaning. Apa hair ni? Nak habis pula dah. Klinik. Klinik gigi, bukanlah. Takkanlah klinik gigi nak panjang kan? Takutlah. Tangkap orang Kelantan. Nak tangkap I? Takut. Nak tangkap I. Saya tak tahu I dah stop. Tak tangkap. Okay. Banyak betul lah. Berapa ya? Okay, sabar. Nak melayani lagi. Nampak tak? Perempuan tak boleh curang. Okay? Perempuan, dia susah untuk curang. Tipu. Orang kalau nak curang je nok. Mana ada orang yang rawatan tu perlu dilakukan setiap bulan ke? Tak perlu. Okay? Sekali tengok live aku. Macam contoh. Sabar boleh tak? Phone dah lah lag. Orang kata beli phone baru tak dengar. Dah apa-apa?
Awak lain customer yang nak subscribe ke customer cleaning? Dua-dua. Dua-dua dapat duit. Sabar, korang yang nak subscribe. Okay. How you nak subscribe? You kena DM I dulu. Cakap nak join. Masyam, I dah mandi tau. Yang Masyam tu yang gemuk-gemuk berdaki leher ketiak hitam. Yang itu Masyam. Okay? Kalau macam ni tak Masyam. Macam tu. Okay? Enough. Diam jap bagi masa. I nak lahir klinik pula sekarang ni. Tak pakai baju dalam. You nak I jawab. You pilih sekarang apa nama you ni? Milo Pico? Milo Pico? You pilih. You nak I jawab dengan serius ke lawyer buruk? Tak perlu cik lah, sambung buat kerja. Tak perlu cik. Up to you. Okay, first my answer is takkanlah tak pakai. Okay, zaman dah maju. Mestilah ada benda yang boleh cover. No. Aduh, no. Kalau macam ni memang nampak lah, no. Aduh, hai. Soalan you lagi annoying untuk I jawab daripada soalan klinik yang tanya ni sekarang. Harga berapa? Sekarang, sorry macam berkahak sikit. Sekarang kami ada harga promosi untuk first trial. Korang pun dengar lah yang cakap ni. Berapa kau? Lah kau hajar ni kau ni. Janganlah berkasar. Tak nak. Nanti call balik boleh? Call balik pula. Weh, aku memang tak betul lah otak I. Nampak tak? Nak call siapa? Kau memang kalau curang memang kantoi terus. Sumpah tu. Boleh je nak call. Tak, nanti buat live balik boleh. I nak call orang. Nak kantoi. Ni dah layan macam customer cleaning. Sekejap tau. Korang turn on notification. I sekejap je. Dia buat